Tiga cara ni insya-Allah paling berkesan untuk putuskan hubungan dengan pasangan yang memang jenis susah nak berbincang. Sikit-sikit nak melenting, cakap sikit dah mula nak marah-marah. Kenapa? Sebabnya kita ni tak nak timbulkan drama yang berpanjangan dan juga tak nak sakit kepala terhadap hubungan tu. Yang pertama, pilih cara bertulis ataupun bertaip dekat mesej. Bila pasangan kita tu jenis yang tak terbuka, jenis cepat melenting, cepat marah, cepat nak panah baran, lebih baik jangan berhadapan dengan dia apabila nak putuskan hubungan. Tulis mesej ataupun nota ringkas bagi dekat dia. Tapi ayat tu biarlah jelas dan juga sopan. Sebagai contohnya boleh bagi tahu dekat dalam mesej tu, saya dah cuba faham dan juga saya dah cuba bertahan dah. Jadi sekarang ni sudah sampai masa untuk saya undur diri sebabnya saya sudah tidak mampu dan juga saya dah tak boleh dah untuk menghadapi hubungan ni lagi. Jadi untuk kebaikan dua-dua belah pihak, saya minta maaf dan juga saya undur diri. Semoga awak berjumpa dengan orang yang sesuai dengan diri awak. Lebih kurang macam tu lah. Dia lebih, bila bertulis ni dia kurang emosi dan juga yelah, orangnya tak ada depan mata, nak marah, nak maki hamun pun tak boleh lah, betul tak? So biar dia baca dulu, dia nak melenting, biar dia melenting seorang diri. Jangan menyakitkan kita. Yang kedua, letakkan had dan juga kekal konsisten. Bila dia nak balik kat kita ni, datang balik kat kita, janganlah kita mudah sangat berpatah balik. Sebab mungkin dah berulang kali sikap dia sama, memang toksik, tak berubah, macam tu lah corak dia. Kenalah anda tegas dengan keputusan anda untuk putuskan perhubungan tu. Nanti kalau anda bagi dia peluang dan juga terus bagi peluang, sentiasa bagi peluang, macam tu lah sampai ke sudah. Dia lebih anggap anda ni sekadar beremosi yang sementara saja. So tegas dengan pendirian anda untuk putuskan hubungan tu. Yang ketiga, block lah dia. Semua media sosial pernah berhubungan dia, block je. Jangan nak ada imbau-imbau nostalgia, kenangan-kenangan yang sweet-sweet dengan dia. Dan juga kenalah isi masa ke depan kita dengan satu benda yang lebih bermanfaat. Sebagai contohnya, cari pasangan lain lah yang lebih memberi kebaikan kepada diri kita. Move on dengan cepat dan juga penuh keyakinan dan juga banyak berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lepas ni jumpa orang yang taaruf dengan kita ni, orang yang baik-baik dan juga senang nak bawa bincang. Putus hubungan ni bukan tentang sesiapa salah lah, tapi soal siapa yang boleh menjaga hubungan dengan baik. Sebabnya kita ni nak ada hubungan yang sihat, tak nak hubungan yang toksik, betul tak? Kalau pasangan jenis tak boleh nak berbincang, itu tandanya bukan lagi ruang yang selamat untuk anda berada di situ.